Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton episod terbaru Gara-Gara Podcast. Bersama saya hari ini, host anda, Mursyid, dan saya Kristina. Co-host saya ni, Kis ni dia malu-malu sikit ni. Saya memang pemalu, Cik Musyid. So, macam mana Kristina hari ni kita? Yang saya tahulah Cik Musyid, hari ni kita menjemput seorang yang dah lama dalam industri ni, betul Cik Musyid? Betul, orang cakap apa? Living legend. Living legend. Bolehlah kita panggil dia Sifu. Itu yang tempat tu, Sifu. Dia macam M. Nasir itu kan. Cuma kita punya guest hari ni dia Nervous Cik Musyid. Saya pun nervous ni. Nak gugur jantung ni. Sebab jumpa orang yang lama ni. So Kis kenal tak siapa? Saya mungkinlah tak kenal nama. Tapi lagu-lagunya saya tahu. Okay. Contohnya lagu dia yang M. Nasir tu, yang kau kekasih awal dan akhir je. Mana? Betul Gen Z lah. Tu Hatan. Salah. Tu Jamal Abdillah. Kita duduk salah. Tapi Jamal Abdillah. ni betul kan? Betul kasih nama. Di mana? Saya dengar lagunya. Betul. Sebab lagu tu cakap sampai sekarang orang dengar dia lagi betul. viral lagi lagu tu. Orang lama ni pun cakap lagu dia tu kalau sampai sekarang tu memang ada satu lagu dia yang saya suka. Apa tu Cik Musyid? Tak menahan segala siksa. So tanpa buang masa, guest pun dah teka. So kita perkenalkan Sifu kita. Cik Fauzi Mazuki. Tepuk sikit. Okey, macam mana perjalanan ke sini Cik Fauzi? Perjalanan hari ni alhamdulillah tak ada hujan. Alhamdulillah. Setakat ni lah. Petang mungkin dia hujan lah. I don't know. Mungkin lah. Macam mana dah makan? Baru lepas makan dekat R&R Nilai. Saya suka dia punya apa? Nasi lemak. Bukan. Dia punya daging salai masak lemak. Sedap tu, lama saya tak dapat makan. Kita punya tradisi makanan. Tradisi negeri Sembilan. Payah nak cari tu. Betul. So untuk pengetahuan Kis, Sifu kita ni dengan Pusat Kuliah Musim memang dah lama lah. Dia bukan karyawan seni kita. Kalau dulu abang biasa ke pejabat kan. Betul. Cuma kali ni dia melencong sikit. Sebab podcast kita hari ni dia set up di rumah alumni USIM. So terima kasih kepada Pusat Alumni dan Kerjaya kerana sudi menyediakan tempat ni lah. Yang sangat selesa kan Cik. Betul. Dan cantik pula tu. So tanpa membuang masa lah, kita terus lah kan pada Sifu kita. Kalau boleh share sikit pengalaman. Tanya apa nak tanya? Nak tanya lah ni. Boleh share sikit bang. Mungkin generasi sekarang tak kenal macam Kis. Kalau komposer sekarang, Kis siapa yang Kis kenal? Yang saya tahu je, yang bila biasa orang nyanyi tu Hazel Saini. Yang biasa dia nyanyi, dia lah komposer. Betul. Yang biasa nyanyi. Kalau scene sekarang ni, kalau saya tengok, penyanyi tu dia dah lah komposer lagu tu. Kalau orang dulu tak, ada komposer, penulis lirik lain, komposer lain dan penyanyi dia lain. Jadinya kalau komposer zaman dulu tak boleh jadi penyanyi ke macam mana? Tu kita share sikit. Mungkin zaman sekarang ni masing-masing dia nak compose dan dia nak nyanyi dan dia nak buat muzik dan dia nak buat segala-galanya supaya bila popular esok dia seorang je popular. Kalau AJL tu dia seorang je naik mentah. Dia dapat keluarkan duit AJL mesti dapat duit. Jadi dia je. Tapi saya sangat suka dengan composition macam Heru Saini. Pada saya dia seorang yang tahu apa yang dia nak buat. Macam mana tu? Dia tahulah. Dia tahu apa nak buat, dia tahu apa yang orang nak. Sebab macam lagu dia dan dia boleh nyanyi secara koinsiden dia boleh menyanyi. Dan dia pun handsome kan. Betul. Ala K-pop mukanya kan. Putih-putih. So lagu dia semua saya pernah tapi dengar. itulah. Kece-kece. Zaman sekarang ni kalau handsome tu jangan percaya sangat. Sebab kadang-kadang dia handsome tapi dia terlebih handsome. Betul. Dia tercantik pula. Macam make up dia bukanlah make up, muka dia tu. Dia lebih cantik daripada wanita. Dia terlebih cantik. Dia lebih cantik daripada saya kadang-kadang. Itulah. Tak apa. Mungkin Sifu boleh share sikit
apa pengalaman dalam industri berapa lama? Okey, saya pada mulanya saya mula pada tahun 1980. Oh, saya berapa puluh, saya pun tak lahir lagi. Ya, awak masih pakai pampers lagi kot. Saya tak lahir lagi. Tak lahir lagi Mak pun. saya dengan ayah saya tak berjumpa lagi. Mak awak pun belum jumpa boyfriend lagi. Oh betul. Belum jumpa lagi. Tapi tak apalah. Saya mula tahun 80. Album pertama yang saya terbitkan album Yusni Hamid. Kemudian saya terbitkan album Blues Gang. Blues Gang album yang ada lagu Negeri Sembilan ke apa? Poi Pokan, Bukan. Bukan Blues Gang. Lagu tu. Poi Pokan. Lagu Negeri Sembilan Apa Kono Ejang? Apa kena aja? Oh tu lagu viral juga MC. Cuma Sembilan je. tak, itu yang dibarukan. Dulu pun ada. Dulu lama orang lain. Itu antara album yang saya terbitkan lah. So sebelum tu Yusni Hamid saya buat album lagu Gembira Rasa di Hati. Oh, saya pun tak pernah dengar. Da di di da 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 da. Lagu tu tahu. Yusni Hamid saya pernah dengar. Ataupun lagu saya ada lagu saya sendiri dalam bentuk album tu tapi tak berapa popular. Yang popular lagu Talib tu. Kau yang ku nanti. Kau tu juga. Kau nanti. Tapi itulah. Itu daripada permulaan dia. Daripada situ masa tu recording semua analog lah. Lepas tu yang saya nak tanya, apa beza analog dengan sekarang? Sekarang Mungkin semua pakai bertahun-tahun komputer. Oh, maksudnya semua apa-apa melalui komputer saja. Dulu kalau analog kita pakai tape. So bila nak rakam kita kena beli tape baru. Oh, maksudnya berbeza-beza tape lah. Pakai tape. Rakam pada tape. Satu tape harga dia beratus-ratus ringgit. Oh, maksudnya memang nak keluarkan satu Mahal lagu lah. tu mahal cikgu. Kalau zaman sekarang, siap. Zaman sekarang kebanyakannya digital, semuanya disimpan dalam bentuk wave file. Betul? Yang disimpan dari segi macam Microsoft punya Dia punya file, format lah. Format dia. Digital. Tapi yang bagus dia, apa yang saya dapat ialah saya dapat belajar daripada analog dan sampai satu tahap ada bahagian-bahagian yang saya tak boleh buat. Sebab di analog tu ada limit dia kan. Oh, dia ada limit dia. Ada limit dia. Boleh dan tak boleh. Tapi bila digital dulu yang tak boleh sekarang boleh. Oh, itulah perbezaan dia. Jadinya macam dulu dia macam ada aturan ke apa? Sekarang ni kebanyakannya editing kita buat dengan cara non-destructible editing. Maknanya kalau kita edit macam mana pun file asal tetap ada. Tetap ada. Dia kalau kita salah kita boleh balik kepada file asal. Oh, maksudnya kalau analog kalau salah semua. Kalau analog kalau kita teriris habis lah. Oh, hilang So semua. maknanya Hilang lah. Beratus-ratus. kalau digital tu contoh kalau kita boleh salah boleh delete, boleh edit. Digital ada banyak cara lah. Kita boleh copy, kita boleh paste. Okay. Ataupun kalau kita takut kita terusik file yang asal, kita boleh copy ke desktop. Betul. And then kita buat di situ. So kalau kita ubah pun, kita ubah yang desktop je, yang asal masih ada. Tapi zaman saya lebih suka, frankly saya lebih suka digital. Saya dah buat analog 20 tahun. Saya dah buat digital saya rasa 26 tahun. Oh, lama. Oh, maksudnya digital tu pada tahun berapa dah? Tahun 2000 sah. 2000? Saya tak lahir lagi. Tak ada lagi. Tak ada Gen Z bang. Saya 2004. Awak lahir tahun 2004. Sama dengan anak saya lah. Oh.
Sama. So macam dari segi rakaman tu kan, analog, digital. Dari segi soul dia tu macam mana bang? Soul Bunyi tak dia boleh ada beza tak boleh ke? dibuat oleh analog atau digital. Soul datang pada Player dia. mempunyai diri. So maknanya kalau contoh kalau digital saya boleh, kalau you flat nyanyian tu tak sampai note tu, saya boleh betulkan kasih sampai. Tapi feel saya tak boleh buat. Itu sendiri kan. Penyanyi tu sendiri. Itu penyanyi itu ataupun mereka-mereka yang berkenaan perlu memberikan feel tu pada saya. So jadi kalau beza antara analog dan digital, kalau saya kata saya lebih rela penyanyi itu bagi saya feel yang saya mahu daripada, kalau nak compare, daripada pitching dia yang ambil. Kalau pitching boleh dibetul. Pitching saya boleh betul, tapi feel saya tak boleh buat. Jadinya pemilihan macam penyanyi tu pun memang Selalunya bila pemilihan penyanyi tu kita tengok. Kalau penyanyi tu kita nampak dia ada boleh, memang ada potensi, kita ambil. Sebab separuh benda kita boleh ajar. Betul. Separuh benda kita tak boleh ajar. Dari sendiri. Mesti datang daripada Diri sendiri. penyanyi itu ataupun orang itu. Sebab macam zaman sekarang kan, kalau cikgu tengok, semua orang influencer nak jadi penyanyi. Betul. Jadinya semua nak jadi penyanyi. So bila dah semua jadi penyanyi, kita dah rasa macam tak ada. Dia bila dah ramai sangat nak menyanyi tu, dia jadi macam orang biasa pun nak menyanyi. Dia bukan macam kalau penyanyi tu macam orang cakap lah, Siti Nurhaliza tu, dia kalau lagu sedih tu, dia bukan menyanyi, dia merintih. Itu yang emosi dia sampai tu. Dia menyampaikan perasaan tu. Tapi tak semua orang boleh Betul. Betul. menyampaikan perasaan tu tanpa menunjukkan Ekspresi muka. ekspresi muka dia kan. Jadi daripada dalam lah dia punya. So bila you nak jadi penyanyi, you mesti sampaikan perasaan itu kepada orang yang mendengar tanpa melihat ekspresi muka you. That means maknanya kalau kau dengar dia sedih, Memang dia sampai, kita boleh rasa cara nyanyian tu sedih. Kalau cara gembira, kita boleh imagine yang dia sedang betul. tersenyum. Dia macam kalau kita dengar lagu raya kan, macam lagu Aisyah, termenung tu memang ku sedih. sedih. Saya Itu tahu kalau orang tak balik kampung tu, kalau dengar tu memang Memang auto boleh nangis lah. ngalih mata lah kan. Lagu raya memanglah lagu lama. Lagu lama semua sedih-sedih. Sakar. Dia kalau lagu tu kalau sedih betul. Kalau happy betul. betul. Itu saya punya pendapat. Sebab bila kita kecil, kita baby, kita masih kecil, kita disogok dengan lagu-lagu tu. Betul. Dari kecil saya dah dengar lagu macam. Jadi bila kita dah besar, bila kita dah jadi parents, kita pula akan mensogokkan. Kita nak dengar lagu tu supaya kita dapat nostalgia lagu-lagu tu. Tapi secara tak langsung anak-anak kita pun mendengar juga apa yang kita dengar. Jadi lagu tu akan tetap. Betul. Lagu-lagu tu akan tetap, Terus bermain. akan tetap meresap ke jiwa mereka. Dia orang cakap kalau Jadi kalau kita buatlah lagu raya macam mana yang baru pun, berapa banyak pun, tetap lagu raya lah, mesti lagu raya lah. Yang lama-lama. Anwar Alina, Saloma, Saya kalau dulu Piramli. saya pun saya tak cari lagu-lagu sekarang. Cari lagu lama-lama. Dia kena, dia baru raya tu Hati. sampai. perasaan tu sampai kan. Dia tetap di hati lah kiranya. Kalau tidak, memang tak raya lah. Betul. Dia macam lagu zaman sekarang semua macam faham tak? Dia catchy. Tapi terlalu Dia catchy. adalah satu lagu yang boleh dengar Saya lah. nak katakan sini satu lagu yang
langsung tak sebut kataan hari raya. Tapi popular setiap hari raya. Saya tahu. Tahu lagu apa? Balik kampung. Pandai. Oh. Dia kalau balik kampung, Dia langsung tak cakap tentang hari raya. Tapi Tapi macam mana orang tahu tu dia menyampaikan raya? kebanyakannya orang yang tahu tu orang Kelantan lah. nak balik kampung. Hari raya sebab hari raya semua orang Kelantan yang balik raya. Betul je, betul. Tol di Gombak tu penuh orang Kelantan ya. Siapa-siapa lah pun, kalau luar negara pun. Walaupun 12 jam mereka akan tetap Dia orang tetap balik kampung. Sebab tu lah feel rayanya. Dia sekarang raya Cina ke raya India pun dia orang layan balik kampung tu. Betul. Sebab orang Kelantan dia memang suka beraya di kampung masing-masing. Betul. Jadi budak-budak suka juga lagu tu kan. Nak balik kampung So ke. bila dia kena 12 jam pun tak apalah. Dia orang cakap apa, feel Perasaan tu. feel tu. Okay. Feel tu, betul? Kalau pendapat tadi cerita lagu orang lama, kalau feel, kalau lagu sekarang apa? Lagu sekarang saya rasa masalah nombor satu dia ialah dari segi lirik. Betul. Dia kan Sebab lagu lama kebanyakannya bukan dari segi melodi tu yang popular. Yang membuat lagu tu popular adalah lirik yang disampaikan. So penulis lirik Pun pada masa tu dapat mencipta lirik-lirik yang betul-betul menjiwai lagu tersebut. Kalau sekarang, kalau kita dengar 10 lagu pun lagu baru, kebanyakannya Lirik masalah dia lirik. lirik dia. Dia just irama. Kadang-kadang ada lagu yang sedap tapi lirik tak sedap. Betul. Kalau kita tengok balik memang lirik dia macam lain tapi irama dia je yang seronok. Contoh macam Hafsah Hassan buat lagu saya. Lagu yang ayah nyanyikan. Dia kata lemang ketupat gedebak-gedebuk. Lemang ketupat dia dibakar lah gedebak-gedebuk. So kita boleh imagine lemang apa nak dikaitkan. Hari raya. Akhir raya. Sebab orang tak masak lemang Tak. all the time. Memang tak. So benda tu sampai pada orang yang mendengar dan orang pendengar tu boleh relate dengan apa yang nak disampaikan. Tapi kalau lirik lagu-lagu sekarang, saya rasa kebanyakannya mereka tulis lirik untuk menepati melodi lagu, tapi tak menjiwai. Okay. so saya dapat lah lagu lama ni kan. Macam cakap tadi, apa, penulis lirik, komposer, penyanyi. So kat satu lagu tu dah ada 3 jiwa dah. So masing-masing sampaikan jiwa. Ya, masing-masing akan masing-masing penulis lirik, pencipta lagu, pemuzik, mereka ni akan menambahkan jiwa-jiwa di dalam lagu tersebut. Jadinya dia tak akan macam Tapi kalau gaduh macam ada bercanggah. Ada pernah ke macam seafood actually itu yang kita katakan soul, jiwa. Lagu tu dijiwai oleh penulis lirik, penyanyi, pencipta lagu, pemuzik dan lain-lain. Tapi kalau lagu sekarang saya tengok mungkin boleh diperbetulkan. Tapi itulah, pada saya biarlah lagu sekarang dicipta oleh orang-orang sekarang yang untuk generasi mereka. Betul. Tetapi mereka kena faham apa yang generasi mereka mahu. Kalau seafood kan macam sekarang kan macam lagu dia tu sedap didengar je tapi dia tak ada maksud. So apa beza lagu yang macam jadi dengan lagu yang sedap didengar je? Kalau jadi kan macam lagu dulu-dulu kan macam ada makna, dia tersirat. Kalau zaman sekarang dia asal Itulah dia. Dari segi makna tu kadang tak sampai. Makna tu tak sampai. Kalau lagu sekarang tak sampai. Lagu dulu sampai sebab lirik itu menggambarkan suasana. Dia ikut suasana. Contoh kalau kita sedih, kita mesti cari lagu yang sedih kan. So Betul. bila Emosi lagu tu dia. macam dia sedih tapi kita tak jadi sedih, kita macam aduh macam mana potong steam lah. Dia macam mana nak sedih kan. Dia tu macam
lagu dia tu tak jadi lah je kan. lagu tu Ya. macam kita bila kita dengar biasa tak sampai. Tapi bila emosi kita ada dalam lagu tu baru sampai. Ya. Betul juga. So macam kita dah cerita emosi lah macam-macam kan. Abang rasa lah karya terbaik sepanjang zaman abang. Karya saya terbaik. Pada saya karya terbaik saya adalah lagu Legenda. Legenda. Sheila Majid. Itu karya terbaik dari segi muzik, dari segi arrangement, dari segi nyanyian, dari segi segala-galanya pada saya lagu tu perfect. Tapi lagu yang saya rasa sampai kepada peminat adalah lagu Kasih Awal Akhir. Kasih Awal Akhir. Jamal Abdillah. Dari dulu Lagu sampai tu sekarang. dari segi muzik biasa, dari segi penyanyi okey Jamal Abdillah, lirik bagus, tetapi lagu tu pada saya tak berapa menepati jiwa saya lah. Tapi dia menepati jiwa. Tapi ada masing-masing ada. Yelah, saya suka makan nasi, mungkin orang lain suka makan kambing pun. Betul. Dia cita rasa kita sama masing-masing lah. Contohnya saya suka yang macam sedih tu kena sedih tu. Kalau kan ada yang sedih tiba-tiba gembira macam tu. Sedih, banyak sedih kan? Galau kan? Banyak dengar lagu galau. Memang galau. Orang Melayu memang suka sedih. Tapi kalau bila raya, Tapi orang Melayu dulu suka sedih sebab orang Melayu dulu dia banyak melalui Kesusahan hidup. betul kesusahan hidup. Orang Melayu sekarang banyak melalui kesenangan hidup. Jadi tak ada susah. Contoh macam anak saya. Termasuklah you all dan anak-anak saya. Ada susah? Tak ada kan? Dia nak pergi college masuk. dia Ada masalah. Dari segi tak dapat scholarship tak apa. boleh minta lagi kalau tu pun. Kalau tak boleh minta lagi, kalau tak dapat pun bapak mampu. Betul. Bantuan banyak. Dia bantuan ibu dan abah. Kalau zaman sekarang macam tu. Jadi tak melalui zaman kita dulu. Zaman kita orang dulu semua kena, kau nak jadi bagus, nak dapat scholarship kena belajar betul-betul, dapat grade tinggi, dapat scholarship. Zaman sekarang lain. Betul. Sebab tu kadang-kadang dulu lagu Cik saya ada kadang-kadang saya tengok lah lirik-lirik. Dia mesti ada macam selitkan macam bukanlah kata bahasa macam mana seumpamaan lah. Penulisan dia tu Penulisan dia tu kena dia macam tak masalah hidup. direct. Dia macam maksudnya daripada lagu tu ke dia menyampaikan emosi. Kemungkinan Sifu pernah buat macam satu lagu Sifu macam menyampaikan emosi Sifu. saya tak ada sampai selalunya saya akan cipta lagu, kemudian saya cipta lagu tu untuk penyanyi yang A atau B atau C, dan saya akan bagi tahu penulis lirik lagu ni untuk penyanyi B. Dia akan kaitkan apa-apa perasaan yang perlu supaya lagu tu sesuai dinyanyikan oleh penyanyi B. Gitu. So maksudnya nak buat lagu tu bukan senang. Betul. Dia Actually nak buat lagu tu memang tak senang. Sama ada you have it or you don't have it. betul. Dia kena ada jiwa gitu. Jiwa. Dia Kalau saya tak ada jiwa untuk mula dia kalau lagu tu mungkin sesiapa boleh buat, tapi jiwa nak sampaikan tu mungkin nak sampaikan dari penyanyi tu betul. betul. Memang kita boleh je menyanyi tapi nak sampaikan macam penyanyi sendiri. Even penyanyi okey, saya satu situasi. Even penyanyi sendiri pun kadang-kadang tak sampai. Contoh macam lagu Kasih Awal Akhir Jamal Abdillah. Dia nyanyi 3 kali. Bukan sekali. Sekali saya nyanyi tak sampai, saya cakap balik. Kali kedua nyanyi tak sampai juga, balik. Kali ketiga baru sampai. Okey, maksudnya teruskan. Bukan macam sekali tu terus tu. Tak semua, ada yang terus. Kalau lagu tu kita rasa setakat boleh je, okey lah. Kalau Tapi kalau lagu tu kita rasa memang akan jadi hit,
ataupun lagu yang baik, kita akan minta dia. Buat lain. So orang-orang macam saya akan mengatakan sama ada nyanyi balik ataupun datang balik. Kemudian supaya Oh, maksudnya Sifu pun pernah buat macam tu lah. Macam kalau tak okey balik terus. Ke macam memang marah ke tak? kalau bukan marah tapi tak sampai. Pada saya kalau tak sampai lah. So Maknanya- saya perlu, saya kena tahulah apa yang peminat. Peminat nak. Jadinya macam setiap macam mana generasi sekarang kan mesti kita kena cari dia nak apa. So sekarang kan macam terlalu gembira. Kalau macam dulu, macam mana komposer lama-lama nak mencari balik zaman sekarang punya keinginan. Macam Gen Z nak macam lain kan. Macam mana komposer tu nak cari balik. Cari balik. Cari balik Gen Z. Kan Gen Z kan macam mana komposer nak buat lagu tu mengikut keinginan Gen Z. Macam tu. Keinginan generasi sekarang lah kan. Itu sesuatu yang pencipta lagu sekarang perlu carilah. Oh, jadinya Itu saya tugas saya dah selesai. jadinya sekarang memang Tugas saya semasa generasi saya tahun 80-an, 90-an zaman tu. Tapi kalau generasi sekarang pandai-pandailah cari apa yang generasi kamu suka. Betul. betul. So kita Tapi jangan kebanyakannya yang saya lihat di YouTube dan sebagainya. Kebanyakannya mereka bukannya memberikan apa yang mereka suka, apa yang peminat suka. Mereka berikan apa yang mereka suka. apa yang dia nak dengar dia bagi kepada peminat. macam tu- Dia nasib Lepas tu lah dia paksa peminat suka. Macam mana peminat nak suka kalau Bukan ikut jiwa peminat kan. kalau kita kena faham apa yang peminat, ataupun pendengar ataupun peminat mahukan. Bukannya kita kena berikan apa yang kita nak berikan and then harapkan benda tu diterima saja. Tak boleh. Tu akan mendapatkan kecaman. Betul. So kalau begitu dia ibarat macam ni, macam peminat sampai tahap ni, kita sampai tahap ini. Jadi kita macam mana? Kita nak tarik peminat sampai di tahap yang sama ataupun kita turun sikit? So lebih senang kita turun sikit Betul daripada nak angkat. So peminat tu yang minat apa yang kita nak. So macam dalam buat lagu tu macam tadi Encik Boleh kata mungkin sekarang ni kalau tak taste kita maknanya bukan zaman kita lah. So mungkin zaman sekarang kalau dengar lagu dulu pun macam apa lagu ni? So maknanya tu bukan zaman dia orang. So nak buat lagu ni macam nak ikut macam Sifu, orang suka macam saya mungkin bukan zaman Sifu tapi saya dengar macam tadi lagu apa? Kekasih Awan dan Akhir. So maknanya lagu tu macam kenalah dengan jiwa saya. Macam tadi Pada Syurga di Wajahmu. So masih dengar. So maknanya lagu tu walaupun lagu dah lama tapi saya dengar maknanya lagu tu power lah. Kan? Dari Bagus. komposernya, penyanyinya. Okey bang, tadi kita dah cerita pasal transisi daripada analog ke digital. Dari zaman ke zaman lah kan. Okey. Dan emosi dalam lagu, jiwa dalam lagu. So sekarang ni yang terbaru dari topik kita ni adalah kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Ini yang kita punya Topik sebenar. menteri duk sibuk kata pembuatan apa AI kan. So macam sekarang ni kan kita kalau kita Artificial tengok intelligence. dah macam-macam buat movie pun dah pakai AI, buat design pun dah pakai AI, prom-prom sikit dah jadi barang yang kita nak kan. So macam kalau lagu tu saya pun research juga tengok sekarang kalau kita prom dia dah boleh buat lirik, dah boleh buat melodi, penyanyi pun dah boleh tiru. So dalam sekejap ke dalam tak sampai 10 second pun dah jadi lagu kan. So macam apa pandangan abang pasal AI? Okey, pada saya AI ni baik dari segi dapat membantu kalau kita gunakan dia sebagai pembantu. Tapi kalau kita gunakan dia sebagai
pengakhiran produk kita, itu dah salah lah tu. Sebab kita kena gunakan AI ni, artificial intelligence ni, dalam apa segi pun, dalam apa bidang pun, kita gunakan AI untuk membantu kita mencepatkan kerja ataupun memberi kita idea apa lagi yang kita perlu lakukan. Tapi janganlah kita gunakan AI 100%. Sebab AI akan buat, saya dah dengar lagu AI, apa yang AI buat. Apa yang AI buat kebanyakannya terlampau perfect. Manusia boleh katakan kebanyakannya secara tak disedari kita memang tak suka terlampau perfect. Human touch tu tak ada. Maksudnya macam human error. Salah yang baik itu perlu ada. Betul. Jadi itulah human. Bukan komputer. Kalau komputer ni terlampau, AI ni kalau kita suruh dia buat, dia akan buat perfect. 100% perfect. Dia dah siap. Tak Saya kalau dengar ada, tu, dari segi sumbang tak ada, dari segi tempo, tempo tak ada. Semua tak ada. Terlampau perfect kan. So jadi kita boleh gunakan AI tu untuk dengar, untuk bagi kita idea, untuk meneruskan kita punya bakat. Bukannya saya seorang pembuat rumah, tiba-tiba nak jadi pencipta lagu, saya gunakan AI. Okey, saya boleh cipta lagu. Saya tunjuk orang, okey, saya boleh cipta lagu. Tapi lagu tu dibuat oleh AI, bukan awak yang buat. bukan hasil kreativiti dia lah. Bukan. Itu salah. So pada saya, dalam apa bidang pun, bidang teknologi ke, bidang engineering ke, kalau kita guna AI ni, kita mesti gunakan AI untuk memberi kita idea. Supaya kita dapat berikan lebih dari apa yang kita perlu, yang kita boleh berikan. Betul. Jadi akhirnya kita akan dapat buat benda yang terbaik. Macam Tetapi masih manusia. Sebab kalau kita serah 100% pada AI, dia bukan manusia. Betul. So macam abang guna Suno tak? Saya buat apa? Frankly, saya tak guna Suno sebab saya boleh buat lagu. Kenapa saya nak pakai Suno? Yalah kot lah. Melainkan kalau saya stuck, mungkin saya akan minta Suno tolong habiskan lagu tu. Tapi dalam kes saya ni, saya buat lagu kebanyakannya memang untuk penyanyi tersebut. Kalau untuk Jamal, saya akan buat lagu untuk Jamal. Saya tahu macam mana cara Jamal menyanyi. Ataupun Siti Nurhaliza, saya akan buat macam mana lagu yang sesuai untuk Siti Nurhaliza. Saya boleh buat. Jadi kalau saya boleh buat, kenapa saya perlu minta bantuan AI? Betul. Dia ibarat Sifu ni dah macam AI. Saya akan gunakan AI kalau perlu. Bukannya setiap masa. Okey, AI boleh bantu saya. Mungkin boleh menambahkan, widen up my idea. Tetapi akhirnya idea tu mesti datang daripada saya, bukan saya. Kita mesti buat AI ikut apa yang kita nak, bukan kita terima apa yang AI nak bagi kita. So benda ni sama juga dengan dalam kes preset. So kalau Dia dah set. preset, kita ada preset. Katalah preset EQ untuk penyanyi. Suara lelaki. Kita bagi tahu suara lelaki, dia akan buat EQ dia macam mana. Tapi itu untuk preset, untuk supaya kita boleh mula dengan cepat. Bukannya kita boleh gunakan apa yang preset tu cakap. Betul.
Dia kena Sama ikut dengan AI. story juga kan. AI ni sama ibaratkan preset lah. Kan pada saya is preset. AI bagi saya saya dengar okey tapi dekat sini boleh pergi somewhere else. So macam saya pun kadang cuba-cubalah buat lagu guna Hebat Suno tu je, kan. Dia macam Saya tak pernah kit tahu. lah. Buat assignment guna ChatGPT Betul tak? lah. Kadang-kadang lah. Kan. Alamak kata. Kalau macam ChatGPT tu kalau kita nak apa-apa info semua dapat kan. Kita minta info-info je dah. So macam Suno ni dia macam saya cuba buatkan satu lagu rock berkaitan pop terus jadi lirik, melodi dia, penyanyi je. Cuma kadang apa yang kita nak tu kadang tak sampai. Kadang sampai. Kebanyakannya penyanyi Indonesia lah. Betul. Dia macam Suno tu dia macam macam preset lah, dia preset orang sana suara dia. So macam Sifu lah. Sifu tengok AI ni sebagai alat bantuan yang membantu untuk memudahkan kerja kita ataupun Terpulang boleh jadi pesaing. Dia terpulang pada kita. Kalau kita nak dia bantu kita, kita boleh gunakan dia sebagai pembantu. Tapi kalau kita kalau kita bersikap lebih jahat sikit, kita kata okey, saya boleh buat lagu, saya guna AI. Saya bukan pencipta lagu tapi saya boleh buat lagu. Saya guna Suno contoh. Okey. Tetapi Suno kenal ke apa yang rakyat saya nak? Betul? Suno tahu ke ataupun AI ni tahu ke apa yang generasi saya nak dengar? Betul? Tak kan? Dia bagi apa yang kita nak je. Dia bagi apa yang kita bagi tahu. Tetapi kita tak bagi tahu dia peminat muzik zaman sekarang suka lagu-lagu berjiwang lagu-lagu yang nyanyikan karaoke ke depan-depan. I don't think AI boleh cari benda tu. Okey. Dia macam kalau apa? Tadi ada satu soalan saya nak tanya tu. Alah AI. Alamak lupa lah. Apa nak tanya dia? Tak apa, tak Okey. tanya. Sifu. Tanya dulu. Okey, saya tanya dulu Okey, Sifu. Contoh kan, AI, contoh, dia boleh menghasilkan satu lagu yang macam orang deep dengan lagu tu. Tu dikira seni ataupun macam, tu AI je. Faham tak? Dia sama ke macam komposer? Emosi. Emosi tak dia sama, sampai. tak Tapi sama. Sebab macam saya cakap tadi, AI ni dia terlampau perfect. Manusia boleh, you be amazed how kita punya pendengaran boleh detect benda yang terlampau perfect. Suara pun kadang kita boleh dengar. Ni mesin ni. Saya pernah buat album yang perfect. Sebab saya ni boleh katakan perfectionist jugalah. Tapi taklah 100%. Tapi perfectionist lah. So saya buat album Sheila Majid Warna. Warna. Konon-kononnya I don't want mistakes. So program semua pakai komputer. Semua kesilapan teori muzik dan sebagainya kita eliminate. Okey. Tapi akhirnya album tu tak jual sebab apa? Sebab terlampau perfect. Tak ada error langsung. Kenapa? Tak ada. Manusia mesti nak error sikit. Kadang macam kalau drum tu kadang walaupun tempo sikit pun tak ada. Kadang-kadang kita panggil good mistake. Good mistake. So manusia perlukan some good mistake. So kalau penyanyi tu nyanyi terlampau perfect, pitching perfect, tone perfect, semua perfect, panjang pendek perfect. Pada saya terlampau kaku, terlampau perfect. Kadang kita pun nak juga. So nak membezakan antara mesin dengan manusia tu mesti kena ada human error. Mak saya asyik tanya. Human. Mak saya asyik tanya, ni AI ke betul ni? Saya macam, susah macam tu. Macam nak bezakan dia tu. Saya tak tahu macam mana nak bezakan, tapi saya tahu bezakan. Telinga Sifu, dia dah biasa dengar. Saya dah biasa dengar bunyi yang tu AI yang atau betul?
buat manusia buat ataupun AI buat. Kalau AI buat terlampau perfect. Saya kata no. Kadang muzik tu kadang sajalah nak try tiru-tiru. Pun macam alamak, perfect sangat. Dia macam bukan perfect sangat, dia macam terror sangat AI ni. Okay, whatever it is, kita gunakan AI sebagai pembantu kita, bukannya sebagai main idea kita. Kita jangan gunakan AI ataupun ChatGPT. Betul. So kalau kita belajar dekat universiti, Betul. kalau cikgu cakap, pensyarah cakap buat satu esei, artikel tentang gedebak-gedebuk, whatever it is. Memang you boleh buat pakai AI. Tapi memang nampak perfect lah. Tapi takkan terlalu perfect dengan you punya grammar perfect, you punya agenda perfect. Betul. Takkan. Betul. Dia Macam mana you dapat benda ni semua? mesti I'm sure your lecturer will ask you. betul AI or not. But Lecturer mesti tahu. apa yang bagusnya zaman sekarang ni lah, kita ada AI, kita ada YouTube. Kalau zaman saya dulu, kalau ada YouTube pun dah bagus lah. Saya boleh buat research gedebak-gedebuk. Saya tak tahulah. Zaman tu tak ada benda tu. Lepas tu tiba-tiba ada YouTube. So saya belajar dengan YouTube. Bukan belajar tambah baik. Sebab saya dah tahu dah. Tapi kadang-kadang saya tengok YouTube, contoh untuk menjentlekan satu benda, satu masalah. Mungkin saya dah tahu macam mana nak betul masalah tu. Tapi saya gunakan YouTube juga untuk mencari, ada tak cara-cara lain Cara lain. untuk betulkan tu, ataupun dalam situasi yang berbeza. Dia cari tutorial lah. Cari tutorial. Oh, okay. So, ada bagusnya. Ada bagusnya, dan yang tak bagusnya ialah kalau kita mengharapkan 100% AI. Itu tak bagus sebab kita jadi pemalas. Tu saya nak tanya lagi. Betul. Adakah AI ni akan menjadikan manusia tu lebih malas ataupun sebaliknya? Itulah soalan tadi lah. Itulah pada saya, kalau kita terlampau gunakan AI, kita jadi pemalas. Nak-nakkan orang Melayu ni memang bersifat pemalas. Kebanyakannya lah. Betul. Dia apa-apa nak kena suap. Dia kadang bukan malas, nak cepat. Nak cepat siap dia kan. Tapi itulah macam kualiti Kualiti dia dia siap-siap, cuma kita nak juga human touch tu. Betul. Level dia tak sama. Tapi kalau mencari info tu macam saya kadang kita rosak pun kadang ChatGPT. Kenapa signal bateri tiba-tiba naik, keluar info dia. So kita check. Ada baiknya ChatGPT ni. Contohnya kalau saya ada masalah apa-apa, YouTube lah. Kalau saya katalah how to delete certain things from your phone. So you just type how to got it. Betul? Tapi kita tengok mana yang sesuai dengan kita lah, tutorial tu kan. Tengok lah kalau kita benda tu boleh buat ataupun sesuai dibuat ataupun boleh buat. Kalau kita tak sanggup, okey. Tapi kadang-kadang benda tu jadikan benda lain berkait pula. Dan then you kena cari benda lain pula. So maknanya Kis, AI tu dia bagus. Cuma kita kena kawal cara guna. Betul. Kita just boleh dapatkan info. Kita yang kembangkan. Bukan dia yang kembangkan. Kita perlu setkan standard. Okay, saya akan gunakan AI untuk membantu. Bukannya untuk saya harapkan AI. Tapi AI maybe boleh bantu saya. Saya dah dapat idea A sampai
F. Untuk pergi berikutnya FGH, saya perlu Bantuan. bantuan. Oh, So AI boleh bantu. okey. Okay, cikgu. Saya sebagai macam pendengar muzik lah. Kan kadang-kadang zaman sekarang kan dah macam banyak muzik macam ataupun lagu lama dinaikkan balik tapi bukan penyanyi lama, just AI yang menyanyikan. Apa macam pendapat cikgu sebagai komposer kalau lagu cikgu yang dibuat sebagai AI? Cikgu akan macam Di AI marah ke macam mana perasaan cikgu? Kalau lagu tu bertambah baik, lebih baik daripada asal, saya tak marah. Sebab Tapi kalau lagu tu terlampau perfect, hilang feel dia, selalunya hilang feel lah. betul. Selalunya hilang feel. Bila hilang feel dia susah cakap. You dengar, you tahu. Something is not right. Correct. You singing correct. Penyanyian you betul. Tetapi ada benda yang tak sampai kat aku. Betul. Sebab ada juga isu-isu viral kan. Ada macam satu komposer ni dia macam marah bila dia punya lagu tu diciptakan balik menggunakan AI. Isu ni lah Tu yang kalau Tasmir tu. kalau yang tu boleh saman ataupun apa? Dia lebih pada royalty lah. Ha? Royalty lah. Kalau royalty kira macam mana? Dari segi royalty, kalau pencipta tu dengan pemuzik sekali dengan penyanyinya bukan orang biasa, maknanya 100% AI, dia tak boleh claim royalty. So macam kes Azmir kan, betul lah dia cakap tu. Kalau you buat balik, maknanya pemuzik tu mesti human. Arrangement tu mesti ditulis oleh arranger, bukan AI. Tapi kalau AI buat, AI yang buat, AI yang nyanyi, AI yang main semua, I don't think that's right. Sebab kalau you pencipta lagu, you mesti ada nama. Betul. Oh. Bukan siapa yang cipta lagu, AI. Oh. Siapa? Itu macam orang buat bangunan pun boleh buat. Okay, kalau macam Orang tu buat bangunan ke, orang tu buat engineer ke, orang tu doktor ke, dia buat lagu. Okay. So dia claim lagu dia. okay, kalau macam tu kan, kan dia dengan bantuan AI. Tapi dia contoh dia menulis sikit lirik. Tapi selebihnya AI yang buat. Jadinya tu kalau tu dia nak kreditkan kepada siapa, AI ataupun dia. Terpulang. Tapi kalau pada saya, kalau dia buat sikit lepas tu dia minta AI habiskan, ini pemalas lah. Betul. Dia macam baik habiskan terus kan lagu tu. Dia boleh kita tulis lirik, lepas tu kita minta dia buat melodi, kemudian kita rekod semula. Itu tak salah. Kalau kita nak pakai AI, kalau dalam dari segi buat lagu, contoh katalah kita buat lirik. Kita dah buat lirik tu habis, betul. Lepas tu kita minta AI bantu betulkan ataupun cantikkan sedikit lirik tu supaya jadi lebih mantap. Boleh. Oh. Itu je alat bantuan tu. Tapi janganlah kau buat separuh. Lepas tu kau tak boleh habiskan, kau cakap minta AI tolong. Salah tu. Tiba nama dia yang dapat kan. Macam dekat AI, saya yang buat sebenarnya. So macam tu orang biasa pun boleh. Saya buat verse sampai second verse. Lepas tu chorus saya suruh AI buat. Mana boleh. So macam dari segi tadi kita dah mesin kan, benda yang tak ada, bukan benda hidup yang Tak ada jiwa. so, adakah emosi dia tu sampai dengan cara orang buat ataupun Itulah yang paling penting kali. Bila kita buat dari segi artistik ni, buat lagu ke, buat filem ke, buat apa, kita berpandukan pada apa yang kita lihat ataupun apa yang kita rasa. Tapi kalau kita berpandukan AI suruh AI buat semua, AI tahu ke macam mana apa yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ataupun apa yang dihadapi oleh kesedihan tu manusia ataupun generasi
Dia tahu ke? Dia tahu, dia boleh buat lagu. Ah. Dia boleh buat semua. Bukan lagu je, semua dia boleh buat. Betul. Tapi dia tahu ke apa yang manusia perlu kan? So, itulah akhirnya pada saya AI ni dia bagus dari segi dia boleh membantu kita sebab kita dah ada banyak data yang telah disimpan di website, di cloud. Tapi kalau kita tak pandai menggunakannya, jadi masalah. Jadi Contoh, tak banyak orang yang tahu pakai cloud pun. Cloud. Saya pakai Google Drive. Saya pakai Google Drive. betul. Saya umur 71 tapi saya pakai Google Drive. Nampak tak? Phone saya ada 15 je gambar. Okey. Phone saya ada beberapa gambar je. Lain semua kat cloud. Terus simpan dalam database tu. Dalam kamera saya ada 15 gambar. 15. Sebenarnya 15. Lain semua kat cloud. So bila separuh orang, kebanyakan orang yang saya jumpa, dia punya phone 2000. gambar ada 3,000. Betul. penuhkan memori. Lepas tu dia kata phone dia dah habis memori. Sebab penuh dengan gambar. Maknanya you don't know how to handle your Device. So I handle every day I check. Macam group, community blog. I delete. Every day I dah baca, tak perlu I delete. And then I go to my setting. I go to battery and device care. Bila kita buang, dia kata optimize now. Optimize. So what happened is, ruang yang tadi digunakan, sekarang boleh digunakan balik Untuk benda lain. Dan scan needed. Okay, scan. Dia dah baca keluar tajuk dah ni. Betul. Yalah, tapi itulah. Okey. Okey Sifu. Saya ada macam tanya-tanya lah. Bertanya saya pernah macam contoh kan dalam industri. Macam mana dia nak menghadkan penggunaan AI tu. Macam kan composer mestilah macam tak ramai yang guna AI. Pada saya tak ada isu nak dihadkan penggunaan AI. Penggunaan AI ni pada saya perlu diteruskan. Cuma yang perlu dijaga ialah apakah kita menggunakan AI ataupun AI menggunakan kita. Betul. Itu yang penting. Ni kayak kita cerita masa sekarang. Kita duk guna AI boleh digantikan dengan mesin apa semua. Orang cakap ni salah satu orang cakap kebimbangan lah. Kan? Sebab bila kita terlalu bergantung dengan macam tadi dah muzik kalau buat pakai AI pun dah terlalu perfect. Betul. So apa nasib pada sessionist, penyanyi. Tu macam habislah ya macam tak ada job lah aku lepas ni. Kadang nak buat jingle pun dah pakai AI. So macam Itu biasa. adakah ada ubah cara kerja ke ataupun bersaing ke? Macam mana? Pada saya kita masih perlu gunakan AI sebab benda ni baik, dia boleh menambah baik output yang kita keluarkan. Tetapi kita kena pandai menjaga supaya output tu bukan datang daripada dia. Output tu mesti datang daripada jiwa kita. Kita minta dia bantu. Contoh saya perlu buat jingle, 3 jingle. Dia AI mungkin boleh bantu saya, dia buat 2-3 version. Saya boleh pilih version A Latin, version B disco, version C rock. So saya pilih mana saya suka. Katalah saya suka yang rock.
then saya akan gunakan AI tu untuk memberi saya idea, dan saya gunakan apa yang dihasilkan oleh rock version tadi. Saya gunakan di dalam arrangement music yang saya perlu buat, menggunakan rentak rock. So di situ dia dapat membantu saya mengembangkan idea saya, dan kemudian saya dapat menyampaikan pada mereka yang memerlukan. Okey. Cik Mucik dia tadi jingle-jingle. Saya tak faham pun jingle dan- dia. Dan apa dia? Jingle. Oh, boleh tak Jingle tu terangkan lagu jingle tu apa? iklan. Macam selalu dengar ada bi. Oh, itulah jingle. Dia berapa second dia lagu. Okey, penonton mungkin tak tahu juga. Jingle tu lagu iklan. Oh. Tak kisah lagu apa-apa je dia lagu. Tapi selalunya sebab apa saya ambil sampel tadi lagu jingle, sebab jingle selalunya dia ada deadline. Dia ada deadline, lepas tu dia ada macam-macam dia minta, dia nak ni, dia nak tu, dia nak ni, dia nak tu. So AI boleh bantu kita bagi 2-3 version kan. So instead of kita buat 2-3 version, mungkin kita ada deadline by tomorrow I need. So AI can help that way. Itulah jingle sebenarnya. So AI ni maksudnya untuk composer, untuk musician, dia membantulah. Bukan untuk composer musician je, untuk segala-galanya. Segala-galanya lah. Untuk memudahkan kerja kita. Mudah kerja kita. So janganlah salah guna. Dia kadang Ambil kita nak sikit-sikit result je. cepat kan. Kadang kita nak jadi artis yang express. Bawa AI dah terus claim jadi artis. Padahal kita yang berusaha payah ni, orang yang betul-betul musician ni kan, yang usaha payah fikir berotak. Macam Sifu tadi gunakan untuk yalah bantu kembangkan idea, kreativiti. Ya, kadang-kadang kita ada bakat, tapi bakat kita kadang-kadang tersekat. Tapi AI boleh bantu. Betul? So bila kita tersekat, kita minta bantuan AI. Kalau dulu kita minta bantuan asisten kita. So sekarang kita boleh minta bantuan AI. So penonton jangan salah guna AI. Maksudnya AI ni boleh buat lagu tapi tak boleh ada jiwa. Dia tak ada jiwa yang kita nak. Betul? Yeah, of course, because macam saya cakap tadi, AI takkan tahu apa yang peminat muzik kita perlukan di zaman ini. Mungkin di 10 tahun akan datang, peminat muzik generasi whatever it is nakkan sesuatu different, but I don't think AI boleh tahu Boleh apa yang dia nak. Betul? AI mungkin ada dia punya sumber-sumber yang dia boleh ambil dalam internet untuk dipersembahkan. Tapi apa yang mereka mahukan, I don't think so AI faham ataupun AI tahu. Okay? Okay. AI tadi dia cakap apa? Dia membantu dan tidaklah sepenuhnya kan apa macam apa cakap membantu untuk mencipta lagu. Adakah ni pandangan saya lah kan. Ataupun nak tanya pandangan abang, adakah musician mungkin ada yang kata apalah AI ke. Ni pada dia abang sebagai komposer lah. Adakah memang perlu menguasai AI tu? Memang perlu kita menguasai AI, tetapi jangan AI menguasai kita. No, tu bahaya. Itulah. Sebab kita yang cipta AI, bukan AI cipta kita. Betul. AI, artificial intelligence tu, semua data-data tu semua ni dicipta oleh manusia. Dan AI menggunakannya untuk menyenangkan kerja kita. Bukannya untuk kita
berpandu kepada dia. Okay, Sifu. Tadi kita dah cerita tentang macam-macam lah tentang AI, boleh buat lagu. So, Sifu lah kan sebagai orang yang otai lah dalam industri ni. Mungkin dah tengok, dah melihat berbagai-bagai transisi perkembangan teknologi. Nak tanyalah, apa nasihat Sifu ataupun harapan lah kepada generasi yang akan datang? Adakah orang cakap perlu belajar guna AI ataupun fokus untuk cakap apa? Asah skill. Biar apa orang cakap natural punya skill lah. Okey, pada saya yang paling penting sekali, kita sebagai manusia kita perlu mencapai satu tahap di mana kita yang mencipta sesuatu. Maksudnya daripada pemikiran kita, daripada pengalaman kita, daripada apa yang kita lalui, kita akan mempelajari apa yang kita lalui dan kita dapat mengetengahkan apa yang perlu diketengahkan melalui jiwa kita, bukannya melalui AI. Mungkin satu masa akan datang akan ada lagi benda-benda yang boleh membantu kita selain pada AI. Mungkin lebih kurang macam AI tapi lebih canggih lagi. Tapi kita jangan terlampau taksub dengan teknologi yang boleh membantu kita ni lah. Sebab teknologi tu dicipta oleh kita. Jadi jangan kita berharap sangat pada teknologi tersebut. Sebagai pencipta, tak kiralah pencipta apa pun, kita perlu mencipta sesuatu. Tak kira dalam pencipta lagu ke, pencipta alat ke, pencipta prosedur ke. Tapi kita kena gunakan apa yang kita lihat sekeliling kita dan kita gunakan apa yang kita pelajari, apa yang kita mahir supaya dapat diketengahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Bukannya kita menggunakan terlalu mengharapkan sangat bantuan-bantuan daripada komputer, AI dan sebagainya. Sebab apa yang AI dapat keluarkan ialah apa yang kita cipta, apa yang kita ketengahkan dahulu. Mungkin zaman sekarang AI ni dia apa yang AI sekarang ni buat pada kita ialah apa yang AI pelajari daripada kita dari zaman dahulu hingga sekarang. Tapi kita perlu terus memikirkan cara-cara untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik dan membantu AI untuk membantu kita supaya menjadi manusia yang lebih bersedia lah. Kena balance lah talent dengan AI. Ya. Kita perlu ingat apa yang dicipta oleh AI itu adalah apa yang kita cipta. Yang kita dah setkan. Apa yang AI beri pada kita ialah apa yang telah kita sumbatkan di dalam AI ni. Betul lah Kis. AI ni sebenarnya kalau dia sebenarnya ikutkan dia, sorry lah kasar, dia bodoh. Dia tak ada apa pun. Tapi sebab kita yang kita letak dia pun ambil info dari internet juga kan. Betul. Bila kita Apa info yang ada di internet itu adalah apa yang info yang kita masukkan ke dalam internet untuk AI, artificial intelligence ini mempelajari dan membantu kita
Sebab AI ni pada saya dia adalah satu permulaan dari segi apa? Dari segi Satu permulaan dari segi teknologi. Mendapatkan bukan masih cuba menangkap permulaan ia dah satu permulaan teknologi, perkembangan. teknologi. Permulaan teknologi apa-apa lagi yang akan berlaku di kemudian hari. Ia adalah satu permulaan. Mungkin selepas AI ni akan ada lagi yang lebih canggih lagi. Mungkin robot. Betul? Sekarang ni orang buat robot, orang buat AI. So akhirnya dia akan dikombainkan antara robot dan AI supaya dia menjadi satu manusia yang perfect. Betul. So kita sebagai manusia, kita lebih perfect daripada AI. Betul. Sebab you be amazed, otak kita, telinga kita boleh detect sikit benda berbeza, kita boleh detect. Tapi kalau AI, I don't think so. Dia perlu mempelajari sesuatu daripada kita dulu. Baru dia boleh detect. Betul. Okey, Shifu. Seandainya kan 10 tahun akan datang, AI ni buat lagu lagi perfect. Macam mana kita nak kekalkan pendengar tu dengan mendengar hasil-hasil yang sebenar daripada manusia? Senang je pada saya. Let it be. Let your ears, let your heart judge what's coming out, what you hear. Not what the computer tells you. Sebab kadang-kadang komputer pun tak betul sangat. Dia orang buat lagu pun memang sedap. Sedap didengar. Tapi ayatnya tu, lirik dia tu tak kena. Jiwa dia tu. Kalau AI ni selalunya kalau dia buat lagu pun sedap, memang sedap. Tapi sama ada mungkin lirik dia tak berapa baik ataupun tak ada kena-mengena dengan Kehidupan. apa yang dijiwai oleh Penonton. pendengar ataupun oleh generasi kita. Jadi itu pun satu masalah juga sebab apa yang dihasilkan bergantung pada apa yang kehendak generasi, apa yang bergantung pada apa kehendak generasi semasa itu. So kalau dulu kita perlu pergi ke universiti untuk belajar sesuatu, mungkin satu hari nanti mungkin kita tak perlu pergi ke universiti. Mungkin satu hari ni kita belajar pada komputer saja. Betul. Tapi apa pun, kita perlu menggunakan pemikiran kita untuk menentukan ini betul, ini tak betul. Betul. Sebab benda yang betul, kita tak perlu cakap. Kita perlu rasa je. Betul. Kita bukan hanya mendengar, tapi kita kena rasa lagu tu ada sebenarnya. Betul? Kita perlu rasa. Betul atau tak betul? Betul. Sebab kadang-kadang lagu sedih, kita dengar sedih. Bagi orang lain, tak berapa sedih. Sebab macam Shifu pernah cakap tadi, orang masing-masing ada cita rasa dia masing-masing. Betul? Jadinya memang nanti AI akan kuat kuasa ke macam mana? Macam mana kita nak tu balik? So kita perlu biarkan AI ni hidup. Kita perlu sumbat AI dengan apa-apa yang perlu mereka pelajari supaya generasi-generasi yang akan datang dapat manfaat daripada apa yang dihasilkan. Sebenarnya ialah artificial intelligence kan. Dia satu benda yang orang cakap memudahkan kita. Mungkin dulu bagi Cik Fauzi mungkin ada satu benda yang ni dah canggih. Lepas tu zaman saya mungkin kata ini dah canggih. Nak tak nak, lepas tu zaman sekarang AI. Ni dah canggih. Nak tak nak kita memang kena adapt dengan benda tu. Kena hidup dengan benda tu. Betul? Kita perlu hidup dengan benda tu dan kita perlu tahu membezakan
antara yang betul dengan yang live ataupun yang AI lah. So kita mungkin tak tahu akan datang punya teknologi macam mana kan. So conclusionnya bijak-bijaklah guna AI. Pandai-pandai Betul. Cikgu apa? jangan harapkan 100% pada AI. Jangan harapkan 100% biar Sebab kita yang menentukan, bukan AI yang menentukan. Betul. AI pun manusia yang buat. Jangan sampai AI tu mengawal manusia. So Kis, ada apa? Okey. Tu pesanan. Assignment jangan guna AI. Ambil isi boleh. Ulas tu kita ulas. So guna AI boleh, tapi kita Guna untuk kembangkan idea. Betul. Gunalah dengan sebaiknya. Sebaiknya. So kita rasa dah nak habis dah ni. Okey, bagus. So Berat hati saya. dah tak tahu dah terlalu banyak nak dikongsikan. So kepada penonton yang setia ke? Cik. Tolong setia lah. Untuk Gara-Gara Podcast akan datang, silalah like, share dan subscribe. Jangan lupa share kepada kawan-kawan, komen-komen kat bawah tu. Mungkin ada cadangan topik yang boleh kita sembangkan akan datang. So sampai sini saja, Kis. Okay, terima kasih and bye semua. Okey, bye. Bye.